Assalamualaikum guys and welcome to my YouTube channel. Anda bersama dengan saya Nik Raizal. Thank you kepada semua yang dah subscribe dan thank you juga kepada semua yang dah support YouTube channel saya selama ni. Okay guys, kita kembali dengan motor Yamaha 135LC Fi V8 fuel injection. Okay, dan sekarang ni kita berada di Taikon Motor HQ Georgetown. Nampak kedai dia? Memang besar okay. Macam-macam motor ada kat sini. Jadi kalau hampa nak beli motor atau nak servis motor, hampa boleh datang kat kedai ni lah. Okay. Dalam tu ada aircon. Memang sejuk lah, jangan risau. Okay, jadi apa yang kita nak buat sekarang ni, motor ni motor Tokay lah. Tokay Taikon ni, nama dia Aji. Okay, so sekarang ni kita nak pi dekat Wahan Auto Parts dekat Sungai Petani. Ada projek sikit. Saya pun first time lah nak pi ke kedai tu kan. Ni pun saya dah buka map dah. Okay. Jadi kita akan pergi sana. Lepas tu kita tengoklah apa yang jadi. Okay. Alright, let's go. Tu dia, sebelum nak naik jambatan, terserempak pula dengan Minah ni. Dengan jodoh-jodoh. Ni wife saya, nampak Vario dia, dia pakai Vario. Yang ni pun jiwa racing kat ni. Okay, sekejap lagi buka bursa asing tau. Ada projek sikit malam ni. Alright, clear. Oh, lama dah saya tak buat LC ni. Hari tu lepas review, test ride, test top speed apa semua, lepas tu saya hantar balik dekat Taikon lah. So ni barulah dapat masa balik. Of course lah, LC ni memang sedap lah enjin dia kan. Secukup rasa. Jalan agak jam nampaknya. Biasalah ni hari Jumaat pula kan, time orang balik kerja. Memang bersusun lah. Kau-kau kat ni macam sardin. Motor yang auto clutch macam ni kan, motor yang tak ada clutch, yang paling best nak bawa bila time-time jam macam ni kan. Bila jalan sesak macam ni, senang. Tangan hampa, tangan kiri hampa kaya memang tak function lah. Hampa kaya memang boleh duduk relax lah. Tak payah susah nak tarik clutch lah, apalah. Okay, map menunjukkan lagi 14 minit. Selalunya start nak sampai sini. Cuma disebabkan tadi jalan jam kan. Biasalah hari Jumaat petang-petang kan, orang balik kerja. Jumaat punya jam memang tak boleh buat bincang lah. Okay, memang kau-kau punya jam. Okay, kita sudah sampai di kawasan Sungai Petani. Kita masuk ke Sungai Petani Selatan lah. Sekarang ni map tunjuk lagi berapa tu? 8 minit. 5 minit. Dekat dah tu. Cuaca pun agak mendung hari ni mendung, redup elok Mendung tak apa, jangan dia hujan tak lagi sudah. Yang tu memang pisang lah. Lawa pokok ni. Stylo betul. Mencok Yang ni tengah-tengah panas, kalau hampa berteduh kat sini memang boleh lena. Okey, mana kedai dia? Kita belah kanan. Mana dia? Ni Tune Box Wahan Auto Parts. Sudah sampai. Alright. Okay guys, itu dia. Kita sudah sampai dekat Wahan Auto Parts. Okay. Wahan Auto Parts. Kedai dia besar Dia ada 3 space 3 lot. Ni 1, 2, 3. Yang lagi 2 ni macam lebih kepada aksesori tapi in progress lagi, tak siap sepenuhnya lagi. Okay, so sekarang ni kita ada projek sikit jadi ni tempat orang kata nak geli-geli Okay, so macam biasalah, bila hampa main, hampa kena scan dulu kat sini. Right, hampa kena scan dulu kat sini. Ini dia punya Tokay, bos. Jom kita tengok motor. So kita ada projek sikit lah.
Okay bos, boleh cerita sikit lah apa kita nak buat hari ni? Okay, hari ni untuk LC FI yang terbaru ni, ECU Twin Boss dah launch. Okay. So kita akan pasang ECU Twin Boss yang stage 1. Stage 1 ECU Twin Boss ni kira yang basic spec dia. Alright, so basic. So nanti kita akan buat dyno tune, mapping dia, dyno run kan. So kita akan tengok beza dia daripada standard dengan ECU Twin Boss ni. Apa perbezaan dia, horsepower dia dengan torque dia semua kan. Okay. Itu saja. So kita akan mulakan projek kita. Alright. Okay, ni kira paling basic punya package lah. Semua standard kecuali ECU saja. Alright, cun. Okay, so ni lah ECU Twin Boss. Oh, nampak rancak agak ah. Okay, kita pasang tengok. Lepas tu kita tengok apa beza dia. Dia kontrol sini ya. Kita buat throttle calibration dulu. Oh, okey. More wireless. Pakai tab eh. Bos, dia boleh cerita sikit apa yang kita buat dalam tu tadi? Oh, okey, yang tu kita dyno run untuk dapatkan horsepower lepas kita pasang ECU Twin Boss. Okey. So tak payah dyno tuning sebab yang ni motor standard, semua standard kilang, exhaust standard, cam standard, air filter standard. Okey. So ECU Twin Boss ni kalau untuk motor standard ni dah siap mapping daripada HQ Twin Boss. Nah, dia orang dah perincikan data air fuel ratio dia di spa pembakaran dengan spark dia orang dah buat terbaik, dia orang save mapping dalam ECU ni. So kalau yang standard just plug and play saja. Plug and play ya. Ya. Sebab kita buat dyno run, kita nak dapatkan perbezaan dia. Standard ECU, standard bike, ECU Twin Boss, standard bike, perbezaan. So kita nampaklah perbezaan tadi kan lebih kurang setengah horsepower. Dah dapat increase 0.5. Sekarang ni motor ni 13 horsepower. Oh, so kalau customer beli pasang jalan je. Ya, jalan saja untuk yang standard lah. Untuk yang standard lah. Tapi dia banyak lagi apa manfaat ECU ni. Nanti kita akan tunjuk. Safety feature dia, RPM limit setting tu semua boleh. Pakai one finger wireless. Pakai tab Android atau handphone Android, semua boleh buat dekat handphone. Semua kontrol wireless kan sekarang? Yes. Daripada tahun 2015 dulu Twin Boss buat untuk FZ. Masa tu. Oh, memang terbaik lah. Ya. Okay, so ni dah settle dah. Jadi lepas ni sama-sama lah kita saksikan berapa top speed selepas pasang ECU Twin Boss ni.
Okey, jadi ni apa perbezaan dia? Ya, comparison. Yang hitam ni ECU standard. Alright. Yang biru ni ECU Twin Boss. Untuk standard motor lah, standard kilang. So you boleh nampak daripada low RPM sehingga ke high RPM memang beza. Power band dia kan. Lepas tu yang peak power pun dah lajak sampai RPM yang lebih lagi. Alright. So kalau you nampak kat sini standard kalau 7007 peak power dia dah habis. Okey. Kalau dah tukar ECU Twin Boss yang warna biru ni dia sampai 8600 peak power dia. Kalau mainline bacaan dia 11 lah. So kita tunjuk dalam apa komputer tadi tu dapat 13. So bacaan ni memang berat. Alright. Tu dia tukar ECU saja. Ya. Dah nampak beza dah. Ya. Mantap lah. Okey, so ni cara pemasangan dia. Macam ni lah. Alright, nampak. Make sure kalau hampa beli pasang betul-betul. Okey. Memang beza. ECU Twin Boss ni memang dia lagi besar. Nampak lagi padu lah. Tak sabar nak test ni. Yang ini motor King ni lah. Kita tengok sikit. Memang kemas. Okey, ni orang Penang kata kemas cendol ni. Okey. Memang padu lah. Alright. Bos payung bunyi. Dia bunyi dia padu yang amat. Memang mantap lah. Okay, exhaust Hypertech. Dia naik lah. Memang terbaik lah. Bunyi pun dah ganas lah. Berapa horsepower ni kata? 44.5. 44.5. Yang ni 44.5 horsepower. Tapi resepi dia kita simpan dulu lah. Nanti slow-slow kita bagi. Okay guys, itu dia. Sekarang ni kita dah settle dah pasang ECU Twin Boss. Okay, nampak dia punya setting pun memang terbaik lah tadi. Alright cun. So sekarang ni kita akan cuba test top speed ni lah dekat atas highway. Kita tengok lah berapa boleh dapat. Okay bos, thank you. Alright. Ada rasa ringan lah. Ada rasa ringan lah. Itu dia guys. Jadi macam boleh nampak dalam video tadi, top speed paling tinggi yang saya berjaya dapat lepas saya tukar ECU Twin Boss ni, paling tinggi tadi saya dapat adalah 130 km sejam. Okay, 130 km sejam. Dan kalau kata hampa tengoklah video saya yang sebelum ni kan, saya pernah test juga top speed untuk motor ni. Tapi masa tu memang semua kata totally standard lah. Memang fully standard, ECU standard. Masa tu paling tinggi pun saya boleh dapat adalah 126 km sejam. So lepas saya tukar ECU Twin Boss ni, dia terus naik 4 lah. Okay, dia naik 4 km sejam. Daripada 126 menjadi 130 km sejam. Not bad lah kan. Sebab hampa tak payah buat apa pun, hampa cuma tukar ECU, lepas tu terus naik 4 km sejam kan. Ok lah, not bad lah. Tapi walau macam mana pun, semua ni dia actually bergantung pada situasi masing-masing juga kan. Biasalah, benda tu biasalah. Okay,
berat badan rider, keadaan jalan, keadaan cuaca. Lepas tu Lani pula memang angin kuat sebab Lani musim hujan, petang-petang memang ada hujan. So masa saya test tu pun boleh rasa lah angin tu agak kuat juga. Jadi kalau kata hampa sendirilah kan, kalau kata hampa dah beli ECU ni, hampa pasang, hampa pakai, mungkin hampa akan dapat top speed yang berbeza lah kan. Mungkin sama, mungkin kurang sikit, ataupun mungkin lebih sikit. Okay, jadi semua tu depends lah. So overall bagi saya memang saya agak puas hati. Okay, kita tengok, kalau kita tengok dekat ECU tu sendiri pun kita boleh nampak lah, dia memang nampak lebih besar, lebih padat lah. Okay, nampak lagi padu lah. Dan selain daripada dia buang cut off, dia actually ada banyak lagi dia punya kata manfaat dia lah kan. Dia punya safety features lah. Tapi tak apalah, apa-apa nanti kita akan bincang dengan lebih detail pasal function yang ada pada ECU Tuneboss ni. Okay, ini saya nak on the way nak hantar motor dekat Taikon. Dan nanti kita tengok macam mana kan. Kokok lah toke dia nak up spec sikit ke apa ke, apa-apa nanti saya akan buat video yang asing lah. Alright, okay guys, so rasanya sampai sini je video kita pada hari ni. Stay tune untuk next video. Jadi kalau hampa suka dengan video ni, jangan lupa like, komen dan share. Jangan lupa subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.